Di Langkawi, siapa yang tak kenal geng anak hantu? Kalau datang Langkawi nak tengok persembahan api ni, kena datang dekat sini dan tengok anak hantu buat persembahan dengan api. Dah kenapa nama diorang anak hantu aku pun tak tahu. Mula-mula aku cakap dengan anak aku, jom kita nak pergi tengok anak hantu. Punyalah anak aku takut. Tapi betul-betul lah, diorang main api ni betul-betul hantu lah weh. Persembahan diorang ni memang terbaik daripada anak-anak tempatan yang ada dekat sini. Memang nice lah. So kalau kata korang datang ke Langkawi ni, pergi ke Pantai Cenang tu, mesti korang akan nampak ada satu pot untuk duduk dan tengok anak hantu punya persembahan. Nak datang duduk dekat beanbag ni, korang kena order minuman lah yang ada dekat sini. Tapi kalau nak tengok daripada luar, jauh sikit lah. Tapi kalau duduk dekat beanbag ni, boleh lepak-lepak macam ni lah. Banyak beanbag diorang sediakan dekat sini, sambil malam-malam nak tengok persembahan api daripada anak hantu. Korang kalau yang dengar ni memang pernah tengok, cuba korang komen best tak persembahan anak hantu ni, ataupun korang cuba tag anak